Selamat datang kepada podcast saya ni. Ini kita nak bercerita mengenai berita yang agak hangat untuk pasukan Liverpool, iaitu mengenai 2 pemindahan yang dijangka akan dilaksanakan oleh Liverpool, Ibrahim Mbaye dan juga Barcola lah. Kita bayangkan, kita senyap, lama Liverpool senyap. Tiba-tiba tutup, Liverpool masuk untuk deal untuk Mbaye dan juga Barcola. So, dua player ini adalah daripada PSG. So, memang agak terkejut juga bila aku dengar. Tapi perkara ini telah disahkan oleh Fabio Romano lah. Okey, mengikut Fabrizio Southgate dan juga Romano, sekarang ni Liverpool sedanglah berusaha lah untuk mendapatkan kedua-dua player ni supaya dapat masuk ke Liverpool. So, kita tengok. Untuk Mbaye. Okey, Mbaye ni dia berumur baru 18 tahun. Dia sebelum ni dia telah dipantang rapat oleh Bayer Leverkusen dan waktu dia mandi dikatakan akan pergi PSG, PSG dah bersetuju untuk menjual Mbaye ni kepada Leverkusen dengan harga lebih kurang dalam 35 juta pound lah. Tapi tiba-tiba Liverpool masuk campur semalam dan Mbaye juga beri green light bahawa dia nak join Liverpool. So, ejen dia Mendes tengah berbincang lah dengan Liverpool untuk memastikan pemindahan Mbaye ke Liverpool ni berjaya dilaksanakan lah. So, kenapa tawaran ni agak baik untuk Liverpool? Kerana PSG dah setuju dengan harga yang dengan range dalam 30 juta pada Leverkusen. Jadi, bila dah ada harga ni, Liverpool pun cuba hijack lah dengan harga mungkin akan naik sedikit lah dari 35 kepada 40 juta. So, kita jangkakan deal ini dapat direalisasikan dengan segera yang mungkin lah. Bukan setakat Mbaye juga, Liverpool juga dalam proses untuk berunding dengan Barcola. Dan semalam Liverpool dah start open bid. First dia letak dengan 100 juta pound, cuma dari segi apa yang PSG nak tu agak jauh, dalam 140 dan 150 lah. So, benda ni mungkin akan take time sikit. Sebenarnya kita tahu Barcola memang berminat untuk ke Liverpool dan saya dah start daripada 5 lagi lah. Rumours mengenai Barcola ke Liverpool ni dah ada. So, walaupun begitu, kedua-dua pemain ni, Mbaye dan juga Barcola, boleh mendesak PSG untuk memastikan dia boleh berpindah. Mereka ni boleh berpindah ke Liverpool lah. So, apa yang penting sekarang, Liverpool ada sedikit kelebihan untuk berunding dengan PSG. Dan saya jangkakan lah lebih kurang untuk kedua player ni overall dia akan pergi ke dalam 150 ataupun 160 juta lah untuk memastikan deal ini boleh berjaya lah. So, mana dapat Liverpool ni? Dengar rumours bahawa Gakpo akan dilepaskan. Yang terbaru, Spurs berminat untuk mendapatkan Gakpo. So, aku jangkakanlah harga Gakpo ni lebih kurang dalam 50 ataupun 60 juta. So, dengan harga jualan Gakpo tersebut, so Liverpool ni perlu tambah dalam 100 juta lagi lah untuk mendapatkan Mbaye dan juga Barcola. So, adakah player ni sesuai dengan Areola? So, kalau kita tengok, Barcola ni player yang dah ready-made, yang mana dah kita tahu dia punya kelebihan dia memang dah sesuai akan main di sebagai winger. Dan Barcola juga boleh jadi pemain yang jangka panjang sebab dia pun agak muda. Manakala Mbaye ni player yang baru berusia 18 tahun. So, ini hanya untuk lebih kepada jangka panjang. Cuma isunya Mbaye dan Barcola ni pemain sayap di sebelah kiri lah. Sebab kita tahu sebelah kiri kita dah ada Ngomong. So, sekarang ni kita nak cari player sayap sebelah kanan lah. So, bayangkan barisan serangan Liverpool pada musim depan, yang mana kita ada Mbaye ataupun kita ada juga Barcola, kita ada juga Munoz yang baru join, kita ada juga Rio Ngomong, dan juga kita ada Izzat dan juga Ekitike. So, untuk bahagian hadapan ataupun barisan serangan ni memang aku rasa dah, kalau dua-dua ni dapat masuk, memang dah cukup padu, memang dah power. Kerana semua player ni one by one memang cukup bagus lah. Ngomong ke, Barcola ke, Mbaye ke, mereka memang cukup bagus. Walaupun begitu, dari segi pemain yang kita perlu lagi lah sebenarnya dapat di defensif lah. Defensif kalau kita tengok, kita hanya ada sekarang ni Virgil van Dijk saja yang ada.
Gomez pre-season dah out. Kemudian Jeff Ward tengah injured lagi. Back kanan Frimpong pun injured. Bradley pun injured. So di back kiri pula kita adalah 2 orang, Kekes. Kita harap Kekes boleh jadi sebagaimana Kekes yang bermain di Bournemouth sebelum ni. Cuma back tengah kita lah yang sekarang kalau ada, nak harapkan Chamber main agak bagus yang waktu lawan dengan Leeds tadi. Sebab tu kalau perasan waktu game dengan Leeds tadi, untuk first half kita memang Liverpool punya senjata memang padu kan. Kita leading 2-0. Cuma masa second half bila tukar player dah tak ada, kita punya squad depth memang tak ada. Memang tak ada squad depth lah. So apa pun untuk pemindahan kali ni agak mengejutkan, agak agresif sebab kita tengok macam contohlah macam Munaf, tak ada apa-apa khabar, tak ada apa-apa berita, tiba-tiba terus sambar. So ini sama juga macam Ibrahim Mbaye, tak ada apa berita, tiba-tiba Liverpool masuk deal, dan Mbaye pun dah bagi green light nak join lah. So untuk akhirnya adakah korang setuju Gakpo keluar? Ada juga rumours mengenai McAllister yang tak nak sambung kontrak. Mungkin akan dijual pun, itu pun tak pasti lagi. So kita tunggulah kalau ada sehari dua ni, kalau ada berita baru akan aku podcast lah untuk mengenai McAllister lah kalau ada. So apa-apa hal pun tinggalkan komen korang di bawah. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe lah. Ini insyaAllah aku akan terus keluarkan konten lah. Jika ada berita-berita baru tentang Liverpool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.